Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bil khusus ila ruhil imam hujjatil islam أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي وإلى روح الشيخ أحمد فهمي زمزم البنجري الندوي المالكي وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم على هذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan kita dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah tuan-tuan dan puan-puan dapat kembali kita berjumpa di petang hari ini dalam program kita, program TIK, Ta'lim Isnin Khamis. Puasa-puasa juga, bagi yang berpuasa lah, puasa-puasa juga, Ta'lim jangan lupa. Setiap Isnin Khamis selain puasa kita ada program Ta'lim tuan-puan. Ta'lim Isnin Khamis membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali yang isinya membahas tentang panduan amalan harian kita, amalan sehari penuh daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur lagi, ada step by step dia yang kita kena buat supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah. Dan itulah sebetulnya tujuan kita hidup dekat atas dunia ini tuan-tuan dan puan. Allah bagi kesempatan kita hidup untuk itulah. Macam mana kita nak jadi orang yang memang itulah yang sebenarnya tujuan dia hidup dekat atas dunia ni. Baca kitab Bidayatul Hidayah, kita akan nampak macam mana. Baik ibu-ibu dan ayah-ayah serta semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah, InsyaAllah di petang hari ini kita masuk kepada muka surat 34. Bagi yang ada kitab, silakan buka pada muka surat 34.
Bagi yang tak ada kitab, nak beli kitab, boleh tengok di ruangan komen. Admin dah pinkan dari dekat situ tuan-puan. Tekan link WhatsApp tu. InsyaAllah akan terhubung dengan staf saya bahagian pengurusan kitab. Baik, adapun tajuk bahasan kita di petang hari ini ialah dah masuk kepada tajuk yang nombor 7 tuan-puan. Episod pula, episod yang ke-33. Artinya, kelas yang kita buat sekarang ni adalah kelas yang ke-33 kalinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tajuk yang ke-7 daripada adab-adab bangun tidur, disebutkan satu demi satu ni buat. Silahkan rujuk balik, tengok balik dalam kitab ni. Dan kita dah masuk yang ke-7. Pada minggu lepas, episod ke-32, kita bahas tentang adab-adab pergi ke masjid. Macam mana adabnya. Dan di petang hari ini, yang seterusnya pula, bila dah sampai masjid, apa pula yang kita kena buat? Maka di petang hari ini tajuk kita ialah adab-adab masuk ke dalam masjid. Ni tuan-tuan, penting sangat. Sebab benda ni tiap hari kita buat tuan-puan. Benda ni tiap hari kita buat, lebih-lebih lagi kepada kaum lelaki. Kaum lelaki ni memang dia disuruh untuk pergi ke masjid lah. Soal berjamaah semua tu. Perempuan pun elok juga pergi ke masjid. Jadi adab-adab ni adalah adab seharian kita macam mana. Dan kita kena ingat, masjid ni bukan tempat biasa walaupun kita dah terbiasa pergi masjid. Masjid ni adalah satu tempat yang luar biasa, tuan-puan. Satu tempat yang luar biasa. Kita nak pergi ke Istana Sultan, Istana Raja, kan? Ataupun nak pergi ke rumah Perdana Menteri contohnya. Ada dia punya SOP dia, betul tak tuan-puan? Ni nak masuk ke dalam tu macam mana? Adab-adab dia, cara-cara dia. Saya pun tak pernah masuk lagi lah. Perdana Menteri tak pernah, lagi-lagi dah nak masuk rumah raja. Kecuali kot ada yang nak jemput raja mana, contohnya nak jemput kan. Tapi tak pernah lagi lah. Yang bagi yang pernah masuk ni ada kan, cara-cara dia bukan boleh suka hati. Macam itulah juga masjid. Ni tuan-puan, kita selalu sebut apa? Masjid rumah Allah. Betul tuan-puan? Tu kena bagi i'tikad betul pula. Ada orang bila kata rumah Allah, Allah duduk kat situ lah ustaz. Ni salah tuan-puan. I'tikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah mawujud bila makan. Allah ada tanpa memerlukan kepada tempat. Tapi kenapa masjid disebut rumah Allah? Sebab apa disebut rumah Allah? Sebab di dalam masjid tu kita menyembah Allah. Macam tu maksud masjid rumah Allah. Jangan tersilap faham pula. Kena betulkan. Hati-hati kadang kata-kata tu boleh membuatkan kepada terpesongnya akidah tu. Kena belajar tauhid betul-betul. Jangan ingat, di situlah kan rumah Allah. Jangan ingat macam rumah kita. Tak, maksud rumah Allah, masjid rumah Allah. Masjid tempat kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Baik. Jadi, ke rumah sultan sahaja ada adab-adab tertentu. Ke rumah Perdana Menteri, ke rumah raja, ada cara-cara adab-adab tertentu. Demikianlah juga bila kita masuk ke masjid. Rumah Allah. Rumah di situ kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada adab-adabnya dan penting sangat kita tahu adabnya, tuan-puan. Di petang hari ini kita nak bahas apa sahaja adab-adab kita nak masuk ke dalam masjid. Jadi masjid tu memang kita rasa biasa sebab kita biasa pergi. Tetapi sebetulnya masjid ni adalah tempat yang luar biasa. Oleh sebab tu ada adab-adab tertentu. Macam mana adabnya? InsyaAllah sebentar lagi kita akan baca di petang hari ini, tuan-puan. Tetapi sebelum masuk kepada bahasan, saya nak tolong komen dulu suara saya okey ke tak okey. Kalau suara saya batuk-batuk situ masih tak sembuh lagi, tuan-puan. Tapi ni audio dekat live ni macam mana? Dia putus-putus ke macam mana? Tolong komen dulu, tuan-puan. Dan sebelum tu juga, sementara nak tunggu komen, ibu-ibu, ayah-ayah, jangan terlupa di petang hari ini, daripada mendapatkan pahala dakwah, ambil kesempatan, ambil peluang untuk dapatkan pahala dakwah, mengajak orang kepada kebaikan dengan dua cara. Yang pertama, boleh kongsikan live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram. Niat dalam hati, ya Allah, saya kongsikan untuk mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan. Yang kedua, boleh tag nama rakan dan kawan di ruangan komen dengan niat yang sama, iaitu nak mengajak seramai-ramainya orang
kepada kebaikan. Okey, dah nampak komen Cik Nur Madiah Osman, suara okey. Cik Zara Akalili. Alhamdulillah okey. Okey, baik. Okey, Cik Maznah Talib. Okey, Cik Zainab Dermawi, clear. Cik Nurzai Kasim, jelas. Alhamdulillah. Terima kasih bagi yang komen. Dan mohon maaf bagi yang tak terbaca. Banyak je yang komen tu kan. Tak boleh nak baca satu-satu tuan-puan, ribuan komen tu kan. Baik. Alhamdulillah. Kalau suara okey, kita sambung dalam bahasan kita di petang hari ini. Baik, yang ketujuh ya, adab yang ketujuh. Muka surat 34 bagi mereka yang baru join, muka surat 34 silakan buka kitabnya. Yang nombor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid daraini amin. Yang ketujuh, adab-adab masuk ke dalam masjid. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Ni kita kena faham lah, ada benda yang skip kat situ. Sampai kat masjid buka salipar dulu tuan-puan. Ni yang masuk ke masjid terus pakai salipar. Tak, buka salipar dulu. Lepas tu masuk. Nak naik tangga masjid tu. Nak naik tangga masjid tu tuan-puan. Dahulukan kaki kanan. Ni buka salipar macam mana ustaz? Kaki kanan dulu ke kaki kiri? Ni kan kalau saya tunggu pertanyaan habis kat situ je tuan-puan. Padahal teringin nak tanya. Nak tengok jawapan ibu-ibu, ayah-ayah. Kan? Buka salipar ni bila kita nak pergi ke masjid, sampai kat masjid, kita buka kaki kanan dulu ke kaki kiri dulu? Kan? Teringin nak tengok jawapan sebetulnya di ruangan komen. Tapi takut lama. Kita makan masa lama. Masa kita terhad petang-petang ni tuan-puan. Jadi tak sempat lah. Yang nak jawab di komen. Jawablah. Kan? Bila sampai ke masjid, buka salipar, buka kaki kiri dulu tuan-puan. Pijak salipar kaki kiri tadi, baru buka kaki kanan kita. Ada tempat salipar, letaklah kat tempat salipar. Tak ada tempat salipar tu, letaklah kat bawah daripada tangga tu kan ada batas suci. Dekat masjid tu selalu tulis, dekat surau ke dia cakap batas suci. Artinya salipar tak boleh dah bawa naik atas situ. Kena buka salipar lah, tak boleh nak bawa naik atas. Maka, di mana batas suci tu, di situlah kita letak kaki kita yang kanan dulu tuan-tuan. Bismillah. Ni. Dan ketika masuk tadi, baca olehmu, baca doa ni. Ni doa masuk ke dalam masjid, kena hafal. Senang sangat. Apa dia? Baca salawat ke atas Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Tu doanya. Salawat dulu, kemudian baru doa. Allahumma ghafir li dhunubi. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Sebab kena ingat, setiap langkah kita nak pergi ke masjid, sebelum ni dah saya sebutkan, dengan syarat ambil wudu dekat rumah, pergi berjalan ke masjid untuk solat berjamaah, maka setiap langkah itu dihapuskan satu dosa, ditulis satu pahala dan ditinggikan satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dah sampai ke masjid dah ni, Allahumma ghafir li dzunubi. Allah ampuni dosa hamba. Kita bayanglah tuan-puan ketika kita pergi ke masjid, dosa-dosa kita tu diampun, setiap langkah tu diampun. Sampai penghujungnya, dah sampai depan masjid, melangkahkan kaki ke masjid, salawat ke atas Nabi, baca Allahumma ghafir li dzunubi. Ya Allah ampuni dosa hamba, ya Allah. Ni tuan-puan. Sebab apa? Setiap langkah kita tu adalah dikira pahala, dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat. Masuk masjid, doa lagi. Ya Allah ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah. Kemudian apa? Waftahli. Ya Allah, bukakanlah bagiku abwab rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Tadi dah salawat dah. Itu dah dapat rahmat dah daripada Allah. Siapa bersalawat sekali, dia dapat 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta lagi pada Allah. Ketika melangkahkan kaki kanan kita masuk ke masjid tadi, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagi saya, untuk saya, pintu-pintu rahmatmu, ya Allah. Masuk masjid ni. Kenapa minta dibukakan pintu rahmat? Kerana dalam masjid itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Penuh dengan rahmat Allah. Kan Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, ahabbul biqa'i ilallah, ahabbul biqa'i ilallah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ni tuan-puan adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Tempat yang Allah cintai, tempat yang Allah sukai adalah masjid-masjid. Ini kita nak masuk ke tempat yang Allah cinta. Tentu di situ banyak rahmat Allah. Di situlah orang solat, di situlah orang baca Quran, di situlah orang belajar ilmu. Penuh dengan rahmat Allah dalam masjid ni tuan-puan, kita minta. Seperti mana terbukanya pintu masjid untuk kita masuk, mudah-mudahan terbuka juga pintu rahmat Allah untuk diri kita. Kita kena ingat, kita nak melangkahkan kaki masuk ke dalam satu tempat yang sangat Allah cintai. Kata Nabi, ahabbul biqa'i ilallah. Tempat yang sangat Allah cintai di atas muka bumi ini adalah masajiduha. Wa abghadul biqa'i ilallah. Dengar tuan-puan. Dan tempat yang paling Allah benci di atas muka bumi ini, apa dia? Aswaquha. Kata Nabi, pasar-pasarnya. Apa benda Ustaz pasar? Giant. Tesco tak ada dah. Lotus. Lotus. Aeon. Maidin. Zimat. Itu tempat Allah benci tuan-puan. Itu pula yang kita suka sangat. Kan? Dia tengok malam-malam. Kan sebelah sini Giant. Sebelah sini masjid. Kereta lagi banyak orang parking dekat Giant daripada dekat masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni tuan-puan. Macam tu saya tak boleh pergi pasar. Boleh je. Saya pun pergi pasar tuan-puan. Cuma Nabi kata, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid. Tempat yang Allah benci, paling Allah benci adalah pasar-pasar. Kenapa pula? Di masjid banyak orang ibadah. Tak ada orang maksiat, insya-Allah. Di pasar sebaliknya. Kalau kita solat sunat kat pasar, orang rasa pelik. Apa benda ustaz ni? Kan, buat solat sunat contohnya kan. Ataupun baca Quran kat pasar macam pelik je. Tapi orang yang tak pakai tudung laki perempuan, ikhtilat bercampur. Ada orang buka aurat, membebel sana sini. Orang baca Quran rasa pelik kalau di pasar. Tapi bila ada orang menyanyi, orang satu bakul RM5, satu bakul RM5, satu bakul RM5 mahal pula tu. Tiga longgok RM5, tiga longgok RM5. Kita rasa biasa je. Padahal bukan zikir pun kan. Jadi lamai orang lupa dengan Allah. Sebab tu tempat tu Allah Subhanahu wa taala benci. Baik, kembali kita kepada asal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila masuk sahaja dalam masjid, kita kena minta pada Allah, ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu untuk saya. Bukakanlah untuk saya abwaab rahmatik, pintu rahmat-Mu. Kenapa? Masjid ni penuh dengan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah ni nak diturunkan di satu tempat, di satu kampung contohnya, maka rahmat tadi akan turun dulu dekat masjid sebelum ke tempat lain dia turun. Ni tuan-tuan, masjid yang kita nak yang kita nak masuk ni, tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ni. Jadi ketika masuk masjid, lepas salawat baca doanya Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ustaz, bila nak keluar masjid pula macam mana? Sama juga tuan-puan, salawat ke Nabi Muhammad, Allahumma ighfirli dzunubi sama, tapi ujungnya tu waftahli abwaaba fadlik. Tukar fadlik je. Daripada rahmatik menjadi fadlik, daripada makcik rahmah menjadi pakcik fadli. Kan senang ingat. Bukan apa, supaya senang ingat. Bila nak masuk, ingat rahmatik. Bila nak keluar, abwaba fadlik. Ingat makcik rahmah dengan pakcik fadli. Suami isteri contohnya kan. Jadi bila nak masuk, abwaba rahmatik. Minta agar dibukakan pintu rahmat Allah. Tetapi bila kita nak keluar masjid, melangkahkan keluar, kaki kita sebaliknya tuan-puan, kaki kiri dulu. Keluar masjid, maka doanya sama, salawat ke atas Nabi Muhammad, beristighfar, mohon ampun pada Allah, dan minta bukakan pintu kurniaan Allah. Abwaba fadlik. Abwaba fadlik.
minta bukakan pintu kurniaan Allah. Kenapa? Dekat masjid kita cari rahmat Allah, keluar daripada masjid kita cari kurniaan Allah. Macam tu. Masuk masjid pagi-pagi ni tuan-puan, jadikan tujuan pertama kaki kita melangkah adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sebelum kita bertebaran di atas muka bumi untuk mencari kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pergi office, pergi masjid dulu solat berjamaah. InsyaAllah murah rezeki, rezeki yang didapat pun berkat. Sebelum pergi kedai makan contohnya, pergi masjid dulu. Sebelum pergi berniaga, pergi masjid dulu. Sebelum pergi buat bisnes, pergi masjid dulu. Jangan tinggal masjid tuan-puan. Jadikan masjid adalah tempat pertama tujuan kita di dalam sehari itu, masjid dulu. Kenapa? Disitulah terkumpul rahmat Allah. Dapat rahmat Allah, kita keluar mencari rezeki, kurniaan Allah. Sebab tu bila keluar daripada masjid, kita baca doa, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Minta kurniaan Allah, rezeki, kesihatan, apa-apa lagi kemudahan dalam urusan. Kurnia Allah Subhanahu wa taala. Tapi usahakan first tempat yang kaki kita melangkah ke dalamnya lepas kita keluar daripada rumah kita adalah masjid. Tempat yang paling Allah cintai sebelum kita keluar bertebaran di atas muka bumi ini. Fa idza qudiyatis salat, apabila solat dah ditunaikan di tempat yang Allah turunkan di situ begitu banyak rahmatnya, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bertebaranlah kalian di muka bumi, di atas muka bumi kata Allah, wabtaghu min fadlillah, carilah kurniaan Allah. Tak apa, tapi ingat qudiyatis salat. Solat dulu. Kat mana? Di tempat azan dikumandangkan. Di masjid-masjid ataupun di surau-surau. Dan di situ turun rahmat Allah, baru kita cari kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila solat dah ditunaikan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di atas muka bumi kata Allah. Silalah nak berniaga ke, buka kedai makan, nak berniaga dekat Tesco ke, nak berniaga dekat Giant ke, silalah. Yang penting first kalian langkahkan kaki ke masjid. Solat dulu dekat situ. Lepas tu wabtaghu min fadlillah. Fantashiru fil ard. Bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Carilah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Macam tu tuan-puan. Baik, itu tadi cerita tentang apa? Doa masuk ke dalam masjid. Seterusnya, maknanya dah diterangkan tadi tuan-puan. Yang rasa kurang jelas boleh tengok terjemahannya dekat bawah tu. Saya terus terjemahkan yang Arab dekat atas tadi. Baik, seterusnya, apabila engkau melihat di dalam masjid orang menjual sesuatu. Ini tuan-puan, bila kita masuk sahaja masjid, kita nampak ada orang berniaga. Ingat, berniaganya dekat dalam masjid, bukan dekat luar kawasan masjid tu. Kat dalam. Nampak orang berniaga dekat dalam masjid, contohnya menjual sesuatu, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. La arbahallahu tijaratak, dalam bahasa Arabnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan keuntungan dalam perniagaan engkau. Macam tu doakan tuan. Nampak orang berniaga dekat dalam masjid. Apa hukumnya berniaga? Haram. Kita yang tengok suruh doa. Semoga engkau tak dapat apa-apa keuntungan daripada perniagaan engkau. Ni. Kan? Kasar doa ni Ustaz. Takkan suruh doa yang tak baik. Ini tu betulnya tuan-puan, bukan Imam Ghazali cakap macam ni. Nabi. Kata Nabi, "Idza ra'aitum", apabila kalian melihat di dalam masjid. Di dalam masjid ni kalian melihat man yabi' wa yabta', orang yang berjual beli. Tengah menjual dekat dalam masjid. Maka kata Nabi SAW, doakan untuk dia, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tak memberikan keuntungan pada perniagaan engkau. Ini Nabi suruh. Ustaz, lain macam Nabi suruh doa yang tak baik dekat orang. Tuan-tuan dan puan, tadi kan saya cakap, dekat masjid kita bukan nak cari rezeki.
Kita nak cari rahmat Allah, kita nak ibadah kat situ. Tadi bila dah keluar, minta bukakan pintu kurniaan Allah di luar kalau nak cari. Kalau nak berniaga pak cik. Kalau nak berniaga di luar masjid mak cik, jangan dekat dalam masjid. Ni tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Itu yang pertama. Bila nampak orang yang berniaga, doakan supaya perniagaannya tak untung. Itu daripada apa yang Nabi SAW suruh. Dan apabila engkau melihat seseorang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata olehmu. Orang pula buat pengumuman, kereta saya hilang lah, siapa nampak dekat masjid. Bila ada orang buat pengumuman, lain ceritanya, ada orang tertinggal kunci contohnya. Itu barang tercicir, kita umum dekat masjid, ya. Siapa ni tertinggal kunci kereta Honda contohnya. Silakan ambil dekat siap. Ataupun silakan ambil dekat mimbar. Macam silakan ambil dekat meja kuliah. Itu tak apa. Itu kita jumpa barang orang. Yang ni barang dia hilang, dia datang kat masjid, dia umum. Siapa nampak? Kata Nabi, bila engkau nampak orang macam tu, bila kalian nampak orang macam tu, mengumumkan barangnya yang hilang, diumumkan dekat masjid, barangnya yang hilang. Maka kata Nabi SAW, doakan olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu. La raddallah dhalatak. Semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu barang yang engkau hilang. Barang engkau yang hilang tu semoga tak dapat, semoga tak jumpa. Begitulah kita disuruh oleh Rasulullah SAW. Ustaz, betul ke Rasulullah suruh macam itu? Nabi kan suruh doa yang baik-baik dekat orang. Yang ni doa ni tak baik. Cuba dengar elok-elok tuan dan puan. Masjid kena ingat, masjid rumah Allah. Rumah di situ tempat kita menyembah Allah. Cuba bayangkan, kalau tiba-tiba di rumah raja, masuk rumah raja, tiba-tiba kita buka lapak tuan-puan. Buka gerai kat dalam rumah tu. Agak-agak raja murka ke tak murka? Ni raja ni tuan-puan, sultan. Marah. Tuan-tuan dan puan-puan marah. Ataupun dekat dah masuk dalam kawasan rumah raja ni, kita cari, kereta saya hilang, siapa nampak? Ini murka raja tuan-puan. Ini kan lagi rumah Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, doa kita supaya perniagaannya tak dapat untung. Doa kita supaya barang dia tak akan dijumpai tu, semoga tak jumpalah barang engkau tu, itu lebih ringan daripada dia dapat murka Allah. Ni kita kena ingat benda tu. Dalam masjid, kata Nabi, karena masjid dibina bukan untuk orang berniaga. Masjid dibina bukan untuk orang mencari barang yang hilang. Bila kita nampak orang berniaga, doakan semoga perniagaannya tak untung. Kenapa? Berhentilah dia berniaga kat situ. Dia fahamlah. Bila orang mencari barang hilang dekat masjid, doakan supaya dia tak jumpa barang dia. Kan? Kenapa? Dia tak buat lagi benda yang sama. Kalau dia ulang-ulang benda yang sama, maka murka Allah itu jauh lebih besar teruknya dibandingkan hanya setakat barang yang hilang. Tuan-puan, barang hilang tu lebih kecil dibandingkan dengan murka Allah yang bila dia dapat, bila dia teruskan dia punya perangai tak elok macam tu dekat dalam rumah Allah. Murka Allah itu jauh lebih besar daripada setakat kita mendoakan semoga engkau tak ada untung dalam perniagaan engkau. Itu kecil je tuan-puan. Tak dapat untung dalam perniagaan dibandingkan dengan apa? Dengan kemurkaan Allah. Na'udzubillah min zalik. Baik kita doakan dia macam tu daripada dia dapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam tu. Jadi di situ juga dari perintah Nabi SAW ni juga kita nampak begitu penting sangat kita menjaga adab di dalam masjid. Penting sangat untuk jaga adab dalam masjid. Jadi doa kita, kita doakan yang tak baik. Kita doakan supaya mudah-mudahan perniagaannya tak untung. Kita doakan semoga barangnya tak jumpa. Itu kecil je bila dibandingkan dengan apa? Kemurkaan Allah ke atas dia. Maksudnya apa? Kita doa macam tu, jangan dah dia buat lepas ni. Dia tahulah benda yang dia buat tu salah. Lepas ni dia tak buat dah. Lepas ni dia
Tak berniaga dah dalam masjid. Lepas ni dia tak cari dah barang dia yang hilang dalam masjid. Kenapa? Masjid bukan dibina, bukan dibuat untuk itu. Ni tuan-puan. Jadi doa kita yang mungkin agak macam tak berapa elok. Tak berapa elok lah doa tu. Itu jauh lebih kecil dibandingkan kalau dia buat juga benda tu, diteruskan lagi perangai macam tu, dia dapat murka Allah. Baik barangnya tak payah jumpa lah daripada dia dapat murka Allah. Baik perniagaannya tak ada untung lah daripada dia dapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam tu tuan-puan. Tapi jarang lah. InsyaAllah ramai orang yang faham. Ramai orang yang faham benda ni. Tak boleh berniaga dekat dalam masjid. Tak boleh nak cari barang yang hilang dekat dalam masjid. Baik, seterusnya. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Bila masuk dalam masjid, jangan duduk dulu, kata Imam Ghazali, kecuali solat dulu 2 rakaat. Solat apa namanya? Solat tahiyatul masjid. Dan jikalau engkau tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid, oleh kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan, misalnya, contoh ada orang tengah kuliah, kan kita masuk masjid terus solat macam tu. Mungkin nanti ustaz tu terganggu. Ataupun kita masuk ke dalam masjid, bukan nak tu. Contoh kita ada nak ambil kunci kereta ke, kita tak ada wudu pun. Kita nak ambil kunci kereta dekat ayah kita contohnya. Kan? Jadi, kita tak solat tahiyatul masjid ni. Patut bila masuk ke dalam masjid, kita sunat untuk solat tahiyatul masjid. Kalau tak memungkinkan untuk kita solat, maka, ni tuan-puan, maka cukuplah engkau membaca Al-Baqiyatus Salihat 3 kali. Baca apa Al-Baqiyatus Salihat tu apa? Bukan baca Al-Baqiyatus Salihat, Al-Baqiyatus Salihat, Al-Baqiyatus Salihat. Bukan. Al-Baqiyatus Salihat tu nama satu zikir. Satu kumpulan zikir. Disebut dengan Al-Baqiyatus Salihat, iaitulah zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tu tuan-tuan. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu baca 3 kali. Ulang 3 kali baca tu. Kalau kita masuk masjid, tak boleh solat tahiyatul masjid. Boleh ustaz ganti dengan zikir 3 kali? Ya. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, kata beliau, kenapa boleh diganti? Karena kelebihan membaca Al-Baqiyatus Salihat ini sebanyak 3 kali, sama seperti kelebihan solat 2 rakaat. Kalau kita tak ada wudu, ataupun ketika itu tak memungkinkan untuk solat, ataupun masjid tengah penuh, orang tengah ceramah, masjid tengah penuh, tak ada ruang untuk kita solat, kita duduklah kat dalam masjid tu. Sebelum duduk tadi baca dulu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Baca tuan-puan. Macam tu cara dia. Jadi kalau ada orang, kenapa terus duduk ni? Kena solat dulu kan. Kita dah ada ilmu dah. Kan mungkin dia dah baca ni Al-Baqiyatus Salihat ni sebagai pengganti kepada tahiyatul masjidnya. Tapi kalau memungkinkan untuk solat, lebih afdal dia buat solat tahiyatul masjid. Ni kalau keadaan tidak memungkinkan. Dan mengikut pendapat sebahagian ulama, dibaca 4 kali. 4 kali. Ada yang kata 3, ada yang kata 4. Pilih yang mana ustaz? Pilih yang lagi banyak lah. Kan? Lagi banyak baca, lagi banyak pahala. Baca 4 kali. Baca 3 kali boleh. Baca 3 kali, bagi 4 kali lagi bagus. Dan ada pula yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada air sembahyang. Kalau ketika masuk dalam masjid tadi, tak boleh solat sunat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab tak ada air sembahyang, tak ada wuduk ni. Kan? Sebab itulah saya tak solat tahiyatul masjid. Berapa kali baca ustaz? Baca 3 kali. Dan sekali sahaja bagi orang yang ada air sembahyang. Kalau orang contoh masuk dalam masjid, dia dah wuduk dah. Cuma tempat ni tak muat untuk dia solat sebab orang penuh sangat.
kelas ilmu contohnya, kuliah maghrib, ustaz siapa contohnya, kan ustaz terkenal, Ustaz Azhar Idrus contohnya. Tak ada tempat ni, saya dah ada wudu, Ustaz, baca berapa kali? Baca sekali je. Itu dia punya perincian lah macam tu tuan-puan. Ni. Jadi kalau ada wudu, kata ulama baca sekali je cukup. Duduklah, dengarlah kelas ilmu tadi. Tak solat tahiyatul masjid, tak apa, dah diganti dengan al-baqiyatus salihat tadi. Zikir tadi. Baik. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, ini kan cerita kita masuk ke dalam masjid ketika ketika kita di pagi hari. Daripada rumah, sebelumnya adab yang first sekali, daripada rumah lagi disuruh dah solat sunat qabliyah subuh sunatnya di rumah. Tapi kebetulan time tu tak solat sunat di rumah. Maka kata Imam Al-Ghazali, bila engkau tak solat sunat qabliyah subuh lagi di rumah, maka kerjakanlah, buatlah dekat masjid ataupun surau tadi, dan memadailah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Boleh terus dua tuan-puan. 2 in 1. Buat satu kali solat tapi dapat dua. Solat sunat qabliyah subuh dan dapat solat sunat tahiyatul masjid. Niatnya kena dua ke Ustaz? Ya? Niat dua-dua terus. Qabliyah subuh dengan tahiyatul masjid. Buat sekali, dapat dua terus. Baik tuan-puan, yang tu. Bila belum solat sunat qabliyah subuh, sampai ke masjid, ada masa lagi, buatlah. Tapi kalau tengok masa, tinggal, kan setiap masjid atau musyawarah dia ada masa untuk qamat. Qamat berapa? 1 minit lagi lah. 1 minit. Ni tak sempat lah nak solat tahiyatul masjid. Maka tukar tahiyatul masjid tadi dengan apa? Baca tasbih ni boleh. Sebab masa tak memungkinkan. Orang dah nak solat berjamaah. Dan makruh tuan-tuan, bila orang dah solat berjamaah, orang dah qamat, kita masuk ke masjid. Sunat ke ustaz kita solat tahiyatul masjid? Tak sunat dah. Tak sunat dah. Itu tukar dengan zikir tadi. Bila kita masuk masjid, orang dah qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita cakap kita tak solat tahiyatul masjid lagi ni. Saya nak solat dulu. Tak. Dia tak disunatkan dah solat tahiyatul masjid pada ketika itu. Ni tuan-tuan puan, dia ganti je dengan zikir al-baqiyatus salihat tadi. Memadalah untuk dia. Ni. And jadi, tahiyatul masjid ketika orang dah iqamat, hukumnya tak jadi sunat dah. Dia jadi makruh pula. Ni. Jadi hukum tu boleh berubah dengan berubahnya keadaan tuan-puan. Jangan mandai-mandai. Oh, ini sunat ni. Kita kena buat juga walaupun orang dah qamat. Tak macam tu. Bahkan bila buat, hukumnya jadi makruh dia. Dia buat benda yang makruh dah. Ganti. Tukar. Bila keadaan tak memungkinkan, masa tak mencukupi, tukar dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situ dulu tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kita akan sambung lagi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang tentang ini. Lama, ada orang yang lama tertunggu-tunggu tentang doa fajar. Baca doa fajar ni, apa keterangannya? Kita akan terang insya-Allah. Kita baca sikit-sikit doa ni. Nanti kita akan bahas tentang doa fajar ni insya-Allah pada pertemuan yang akan datang hari Khamis nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab.